So, Dayan Trisha. Jadi, wanita tersebut hanya shopping dan keluarkan duit sebanyak... Okey, jom kita nak spot bag Dayan Trisha. Wanita ini, tak apa, it's okay. Kita spot bag, tak ada muka pun. Okay. Tak ada muka pun. Saya hari tu, saya keluar dengan wife saya pergi kat Watson. Ada saya teman lah. Lepas tu dia pun tak ingat dah kes tu kan. Sebab dia memang tahu dululah kan. Lepas tu dia tengah angkat barang, dia angkat tu tiba muka Dayan Trisha. Dia terus dia terus jadi yang kenapa? Tak apa. Saya cakap darling kenapa? Tak ada. Kalau tak hari tu saya dah kena pukul. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Ini adalah YSL White-Tooth. White-Tooth. Why? Why tak disebut nama? Harga dia dia kena shopping sebanyak RM17,000 sahaja untuk mendapati beg tersebut. So, untuk mendapat pendapatan dan mendapati. Okey, jom. Beg seterusnya. Beg apa ni? Masih tak pernah nampak je. Beg apa ni? Tak apa tu? Oh, tak tahu. Kita pun Tak tahu. Dah balik. Tapi kalau tengok ni tulis Louis V. So kalau Louis V ni biasalah kan. Kalau beg hari tu pun macam tu pun dah RM25,000. Saya anggarkanlah beg ni dalam RM15,000. Minimum. Macam tu dia potong harga. Faham? Kalau tak maybe dalam RM20,000. I tak tahu lah kan. Tapi cerita dia, kita anggarkan untuk beg Louis V ni, parachute bag ni, harga dalam RM20,000 sahaja. Jadi, Dayan Trisha kena spend dan shopping sebanyak almost RM40,000 sahaja untuk 2 pasang handbag. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.